makin hari makin famous berkenaan dengan syarikat yang tawarkan orang kata imbuhan ataupun keuntungan program untuk emas yang kita bagi dekat diorang untuk diorang pajak. Kemudian dia bagi keuntungan bulanan kepada kita. Okey, so Wow. tu syarikat yang orang kata sangat famous dah sekarang ni kaedah ataupun teknik macam ni pernah diguna pakai oleh skim-skim cepat kayap emas yang sebelum-sebelum ni lah. Jadi agak berbahaya dekat situ. Memang saya agak kurang recommend lah sebenarnya. Tapi kalau tuan puan dah terasa benda tu menguntungkan, benda tu best, benda tu betul dan sebagainya, terpulanglah pada tuan puan, okey? Cuma hari ni saya tak nak cakap pasal benda tu. Hari ni saya nak tunjuk dekat kalian semua berkenaan dengan satu parcel yang saya terima, iaitu parcel daripada Public Gold lah. Kenapa saya tahu parcel daripada Public Gold? Sebab saya parcel ni dah sampai lama dah. Kebetulan saya dapat notification lah daripada Public Gold berkenaan dengan parcel ni. Jom kita buka sekejap, tengok emas apa yang ada, okey? Okey, ini dia gold card holder. Ini biasa kita dapat lah bila kita keluarkan emas dekat mesin ATM ataupun beli secara online ataupun keluarkan secara online, kita akan dapat gold card holder macam ni lah. So dalam ni akan ada emas yang kita beli, okey? Alright. So emas ni adalah emas orang kata well card lah. Well card yang Public Gold bagi kepada dealer, bukan bagi. Dealer kena beli setiap kali dealer naik pangkat lah. Jadi saya dapat 0.5 gram ni. Dekat belakang ni dia akan ada nama saya lah. Dia akan engrave nama saya dekat sini. So kalau boleh lihat, dekat belakang ni ada nama saya sebenarnya kat sini. Muhammad Khairul Helmi dekat sini. So berat dia 0.5 gram. Okay, kecil je, tak besar sangat, memang kecil, mudah nak simpan dalam dompet. So, emas macam ni walaupun kecil, nilai dia agak tinggi sebenarnya. Walaupun bersama saiz dengan SIM card tau. Tapi dia punya nilai sangat-sangat tinggi sekarang ni. Kalau dulu seingat saya dalam RM200 dah dapat dah. Sekarang ni dah agak tinggi sikit. Alright. So itu antara benda yang saya nak tunjuk dengan anda semualah. Berbalik semula kepada cerita tadi berkenaan dengan syarikat emas tadi. Mungkin kalian boleh buat keputusan sendiri. Yang mana kalau kata saya boleh bagi nasihat supaya berhati-hati saja. Saya tak boleh nak halang. Cuma kalau yakin, cubalah. Kalau tak yakin, berhati-hati, tarik diri, angkat handbrake, sayangilah emas anda. Itu je yang saya boleh cakap. Tapi kalau rasa berbaloi, percaya dan orang kata trusted dan sebagainya, silakan. Tak ada masalah. Kalau kena pun, tanggung sendiri juga. Okey, so itu saja dari saya. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lain episod.